Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni ini adalah video ringkas saja. Saya nak share macam mana nak buat prepaid card jenis AirAsia Big Prepaid, di mana kad ni anda boleh gunakan untuk bayar Facebook Ads dan juga apa-apa transaksi online lah. Sebab kalau kad debit card yang biasa macam Maybank, CIMB punya debit card biasa, Facebook tak terima untuk buat iklan. Dan alhamdulillah setakat ni Big Prepaid ni kad dia masih diterima lah, Facebook masih terima kad ni. So Big Prepaid ni adalah satu kad yang dikeluarkan oleh AirAsia, Big Prepaid ni. Jadi dengan buat video ni tak bermakna saya mendapat sebarang komisen. Cuma ini saya just share ni sebab ini antara cara paling mudah, paling selamat untuk bayar kita punya FB Ads. Okay, so kita masuk dekat website AirAsia Big ni. So ini adalah website AirAsia Big. So kita apply card. So dia ada dua jenis card. AirAsia Big ni dia ada dua jenis card. Kalau tengok kat sini dia ada satu prepaid Mastercard plastik. Plastik ni maksudnya dia ada card yang fizikal lah, dia akan post ke rumah. Dan satu lagi adalah Big Prepaid Mastercard Virtual. So virtual ni maksudnya kad ni dia akan hanya hantar details kad ke kita punya email account. Jadi kalau nak cepat, saya biasa recommend guna virtual. So virtual ni kita boleh guna untuk online transaksi lah. Kita nak beli tiket flight ke, nak book hotel ke, nak beli apa-apa secara online, kita boleh guna Mastercard Virtual ni. Kalau boleh tunggu, kalau ada masa, boleh guna plastik. Cuma ini dia akan post ambil masa sikit, lambat sikit. Bergantung lah, dua-dua boleh guna untuk Facebook Ads, tak ada masalah. So saya untuk tujuan video ni saya tunjuk yang virtual sebab saya nak cepat, dan bila kita buat bisnes online pun kita nak cepat buat bisnes, kita nak fast Okay, jadi saya pilih Big Prepaid Mastercard Virtual. So dia letak sini kad limit adalah RM1,500. RM1,500 kad limit ni maksudnya ini adalah jumlah yang kita boleh simpan dalam punya account. Sebab cara guna Big Prepaid Mastercard ni, kita akan masukkan duit dalam kita punya kad, dan bila dah ada duit tu kita akan boleh gunalah kad tersebut. So kalau dalam kad tu tak ada duit, tak boleh nak guna. So kita akan top up duit masuk, lepas tu baru kita akan beli apa-apalah, bayar FPX ke apa. Okay, so dekat sini dia akan minta login email ID. So pastikan masuk alamat email yang anda nak guna, sebab nanti nak login account kita akan masukkan alamat email ni. So pastikan masuk betul-betul alamat email kita, dan masukkanlah password. Okay, so select. So ni kita baca lah privacy notice semua ni, dan tekan butang close, terms and conditions. So ni kita wajib lah, terms and conditions kita kena accept, dan kita kena set, sebab kita nak guna untuk online transaction. So kita kena pilih ni overseas transaction bla bla ni. So bawah ni kalau tak nak boleh opt out. Okay. So ni kalau ada masa rajin boleh baca. Okay, so lepas tu saya submit, dan okay. So first time, okay, thank you for applying bla bla bla. So untuk guna ni kita kena bayar, kena top up lah first. Dia ada fee RM10 kalau nak untuk apply ni, tapi kalau kita top up RM50, dia akan kasih free lah, free application ni. So kita boleh terus guna. So untuk top up amount, so top up dia semua terus dalam sistem. Contoh saya nak top up RM50. So saya boleh pilih saya nak top up guna apa. Nak top up guna Visa, Mastercard, FPX ke apa benda semua saya boleh guna. Okay, so saya nak pilih top up guna kalau kita nak top up guna Maybank to You, ataupun kita nak top up guna CIMB Clicks, kita kena pilih FPX. So siapa yang tak ada credit card, pilih FPX, dan kita boleh bayar menggunakan bank-bank yang ada ni. Okay, sebelum saya terlupa, siapa yang ada debit card CIMB, debit card CIMB warna merah tu tak boleh guna untuk Facebook Ads. Jadi itu sebab saya recommend guna AirAsia Big Prepaid ni lah, senang. Okay, so saya guna FPX dan saya klik top up. So dia akan proses ni. Pastikan kita dah enable pop up dekat dalam kita punya browser. Kalau tak, dia akan ada masalah sikit lah. Okay, so ni semua dah okay. Kita proceed.
Okay, so saya nak bayar guna Maybank to you. Masukkan alamat email. Okay, so kita akan tepat dalam kes ni saya akan tepat RM50 guna account Maybank to you. So semua ni dia akan automate benda ni, proses ni. So kita tak payah buka window yang lain, kita just ni je. Okay, so kita masuklah Maybank to you. Tengok okey ke tak nak bayar banyak tu. Okay, so kita dah saya dah masukkan TAC dan continue. Selepas dah berjaya bayar, klik continue with the transaction lah. So bila klik continue, dia akan log out daripada Maybank to you dan return to FPX. Okay, so kita akan balik ke screen yang ini dan kita just klik here to complete your transaction. Okay, so kita dah berjaya dah ni. So kita try login So masukkan email dan password. So dia bagi tahu sini lah. Okay, ni adalah kad kita. Ada RM50 dalam kad dan kad ni sekarang adalah inactive. So inactive ni maksudnya kad ni kita belum activate. So kalau kita nak start guna, kita kena activate kita punya kad. Okay. So sebenarnya kita nak activate kad ni, kita kena pastikan kita dah terima lah kita punya kad ni. Kalau belum, jangan klik lagi. So saya akan check dulu dalam email. Okay, so dia akan hantar email macam ni rupa dia. Dia akan hantar email welcome to the Big Prepaid family bla 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 semua ni. So ni maksudnya kita dah register account dengan Big Prepaid. Okay, kad saya dah sampai. Jadi bila kita dah buka Big Prepaid ni, kita akan dapat 3 email. Pastikan anda dapat 3 email. Yang pertama adalah welcome to the Big Prepaid family. So ni just bla 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 cerita selamat datang ke ni. So email yang kedua, dia akan bagi tahu kita apa password untuk kita punya virtual credit card. Password ni sebab dia akan hantar virtual card ni dalam bentuk PDF, satu dokumen dalam bentuk PDF. So dia bagi tahu sini macam mana nak tahu password dia. Password dia adalah huruf pertama nama kita, yang kita guna untuk register card ni, huruf pertama dalam huruf besar in uppercase dan diikuti dengan 5 digit terakhir daripada kita punya nombor IC. So ni contoh lah, dia ada kasih contoh dia. Dan kad kita dia akan hantar dalam email yang ketiga. So replace to include. Okay, so dia akan hantar dalam ni ada 6 attachment lah, ni semua apa bla bla sebenarnya. So kalau rajin memang saya galakkan baca. Dan ini adalah kita punya kad lah, attachment pertama ni adalah kad kita. So saya try. Okay. Jadi ini adalah saya punya virtual card. Dia dah kasih ni virtual card saya. Adalah dia bagi tahu card number, expiry bila, CVV dia berapa. Okay. So saya dah boleh guna details ni untuk bayar saya punya Facebook Ads dan apa-apa transaction online. Okay. Jadi itu saja buat kali ini dalam video ni. Jadi untuk siapa yang ada masalah untuk bayar Facebook Ads guna debit card yang CIMB Maybank tak boleh untuk nak guna, boleh guna Big Prepaid dan setakat ni Facebook masih accept sebagai automatic payment. Dan sebelum ni saya dah share tentang AXA EasyPay. Dia sebenarnya lebih kurang sama dengan kad Big Prepaid, cuma AXA EasyPay sekarang dia dah dihentikan untuk pendaftaran baru untuk new registration. Jadi ini adalah yang AXA recommend lah untuk menggantikan AXA EasyPay. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Saya doakan anda semakin sukses, kaya dan berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.